Bulan lepas semua pekerja diwajibkan untuk mencarum 0.75% untuk skim kemalangan bukan bencana kerja. Dan amaun ni dia ikut fasa tahun ni 0.75, lepas tu dia akan naik Tapi minggu lepas Jemaah Menteri dia buat keputusan, dia kata okey dah tak wajib dah. Kalau pekerja tempatan dia ada pilihan. Dia nak carum boleh, dia tak nak carum pun boleh. Okey. Jadi mulai esok hari Isnin 13 hari bulan Julai, mana-mana pekerja yang dia tak nak mencarum, dia tak nak buat pemotongan gaji untuk skim Lindo 24 jam ni, maka dia perlu isi borang secara online. Tapi kat sini saya nak bagi nasihat dulu Kalau siapa yang rasa dia tak nak mencarum, tapi sebelum korang buat keputusan, sebelum isi borang tu, sebab bila korang isi borang tu, maknanya kalau apa-apa terjadi kemalangan kepada awak, maknanya awak telah melepaskan liability majikan dan kerajaan. Okey. So, sebelum awak buat keputusan untuk tidak mahu mencarum pada skim Lindo 24 jam ni, cuba awak dapatkan info dulu mengenai skim Lindo 24 jam ni. Sebab skim Lindo 24 jam ni dia ada faedah dia, dia ada manfaat dia. Dia lain dengan caruman SOCSO yang biasa kita buat, sebab yang itu cover sekiranya kemalangan berlaku sebab kerja. Tapi ini skim Lindo 24 jam untuk kemalangan yang bukan kerja. Sebagai contoh, contohnya pagi ni saya pergi hiking, okey. Boleh nampak kat belakang ni, okey. Sekali naudzubillah, apa-apa terjadi, sekiranya saya terjatuh ke apa ke, saya boleh guna skim Lindo 24 jam itu untuk mendapat faedah. Selain daripada tu, contoh korang tengah naik motor terjatuh kat rumah ke apa semua ni kan, semua tu dilindungi bawah skim ini. Dia ada macam-macam faedah, antara lain adalah faedah hilang upaya sementara, hilang upaya kekal, faedah perubatan, pendidikan dan macam-macam lagi. So sebelum korang buat keputusan untuk tidak mahu mencarum pada skim kemalangan bukan bencana kerja ni, dapatkan info dulu. Indian, keputusan ke atas korang So buat keputusan yang bijak.